Dan kita kena buat hang rasa aku punya beg berapa kg? Tentu dah sampai kita cek. Mana you? Pergi Bangkok. Itadakimasu. Okey, perjalanan kami daripada airport Bangkok to Pattaya memang mengambil masa selama 2 jam lebih. Okey. Easy lah, easy. Okey, kita berada di pit stop. Pit stop dekat halfway lagi nak sampai Pattaya. So, ya, pergi toilet dulu. Weh, ni toilet awam dia. Dia umpama R&R. Dia umpama R&R. Tengok ni. Ada macam-macam benda. Sekejap. Toilet dulu. Pattaya arrive. So kami akan check in dekat area ni. So jom ambil lagi. Semua. Okay, Kita let's tak check ada mak in. lagi. So ni bahagian pintu. Ni apa? Ni dah breaker. Sebenarnya nak bagi invite semua orang. Ni Tak nampak kekok. milik kami dua. Hang ni hang jadi Ni sini. orang tahu cantik. Bagi nampak separuh hang nampak dah kurus. Tentu macam kat tim. You ni cakap tak? Malam tu kami pergi Terminal 21 sebab ala-ala ada weekend market kan. So, kami jalan-jalan lah kat situ apa yang halal boleh makan. Inilah suasana area Terminal 21. Platinum 21. So ni je. Wah, cantik dah baju putih. I think this one is bundle. Oh, baju tidur. Ni halal ke? Ni fresh ah. Oh ni boleh dah kot. Macam ni kan. Main pancake. Give me Nutella banana. Let's go. Wih, sedap ni. Jom share lah. Dia yang artis. Ayam dia manis. Ni. Ini dia. Rasa sikit. Sedap lah. Sikit. Ayam ni. Sikit Kalau tak pakai straw, bukuk tu. Giruk tepi. Nak boyo beritahu. Dia kan. Weh, laku daging dia. Mana? Daging boyo. Bawa tak laku. Panas nak apa kan? Banyak longkang panas gila. Dah habis dah. Grab kan?
Garing. Sopannya. Thailand, 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 Thailand. Weh, kita sampai Hawaii dah. Hawaii. 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 Gimana yuk? Dekat Pattaya Beach. Betul tak? Baby. Hey. La ilaha illallah. Wah, rekod tu dekat umur. Naik tu. You understand. Tapi tu orang lepas duk tengok. Ya ah. Yang piano orang nak. Tipu yang tak ada oi. Tek. Tapi jagalah adab. Aku tengok video kat belakang ni macam tak fair. Tunjuk sikit orang Malaysia yang sopan tu. Tapi aku kan. Bye-bye. Bye. Next destination is 7E. No, Benefit. Benedict. Benedict. Oh dia dah. 125 kau ni. Sama je. Apa kita pergi dah dekat. Cantik kan view dia? Kalau nak wait and stay ni. Cantik gila view dia. Itu juga. Dah pound 10 ke 20. So datang ke sini. Yang ni cafe dia. So di cafe dia. Aku ambil yang mak ni dulu. 1, 2, 3. Cantik ya. Dia bisa jalan macam ni. Ha. Oh, hebat ni. Ticket information. Malaysia. This how who come inside and tickets are free ค่ะ Okay. Okay. Oh, kau tunjuk receipt. Kau kena pak atas jalan. Pak atas. Alah, sebab pokok-pokok. Dia dah sini cakap Peru. Video. TV. Smile. Tak.
telur. Oh, ini apa? Tak nasi. Oh, nak koyok. Lemah orang kata. Tisu. Husband. Ambil beg. Ha? Beg apa? Dia memang kalau anak cerik ni pun tak tahu macam mana. Tisu yang bukan ni. You kata ambil beg. Ni. Tak dah. Kat poket kecil. Rasa biasa. Kau kena tak habis-habis lah coklat tu, baru rasa coklat. Sampai Dana. Terbesar. So yang ni hotel. Sana jalan kaki pergi 7E. 7E yang paling besar. So memang dekat je. Jalan kaki je nak. So better hampa nak check in, better dekat sini lah. The Grass Hostel. The Grass Hotel. Actually dia ada resident kat sini. Tapi kita boleh sewa. Kita boleh Airbnb ataupun boleh check in dekat sini. Laundry. Ya, laundry. Ni laundry tempah lah you. Bukan laundry on the spot. Okay, dah penat. Kita pergi rehat dulu. Sekejap lagi nak dinner. Ni dia punya lobby. Here the lobby. Pasal nak pergi berendam. Sebab ada swimming pool. Swimming pool dia dekat sini no. Tapi tak tahu dah apa dah. Weh. Mana swimming pool dia? Ya, swimming pool dia. Ada amat swimming pool. Tok. Tadi pagi tak ada orang kosong lah. Nak mandi dah pula. Kan? Ni swimming pool dia. Ni timing swimming pool. 6 pagi sampai lah pukul 10 malam. Tu Aiman. Okay, ni gym. Tadi apa sama? Apa nama? Min masuk gym tadi. Dia tak record pun. Here. The Grass Survey Suite. Tu. Aku bisa terkejut dengan motor tadi. Doh, kita doh. Okey. Ha. Dia terang bersih nak tahu. Apa yang tekun aku pesen. Kedai ni. Dia nak lawan Abi. Abi. Makan hamil ni ya. Terang. Mana okey. Kan tu. Tak makan ni. Roti. Ayah bagi kita. Ada lain yang
Bye bye. So ni pantry dia. Saya ada toilet, ada bidet. Okay. Bye guys. Bye Billy. Daun keladi, jumpa lagi. Okay, dah cancel dah. Bisa dah. Okay, so kita boleh pergi save it dulu Sat. So dia dah situ kan. Terima kasih. Touch the cash. Tengok Tuhan tunjuk. Suicidal thoughts brought to me with no advisory. He was